Okay, kami dah sampai spot yang istimewa. Ada jambatan zaman dahulu dan sungainya amat-amat dahsyat, amat-amat padu. Sangat cantik. Okay, awak semua mancing lah. Saya nak memasak. Kita belum pakai gapo-gapo lagi ni. Buah nyok pun ada. Telur ada. Kita makan Maggi goreng saja cukup lah, noh. Orang grizzly tangkapkan salmon. Tu lagi. Dia sangkut kat batu. Begitu. Tak tahu dah lari sana. Dia akan belah nyok. Sudip, saya akan membantu awak. Sudip. Oh. Saya dapat rezeki untuk melihat dia lari ni. Boleh dah tu. Ambil dalam. Wah, saya putih hebat saya. Apa ikan nak kahwin? Tak perlulah dengan cara ni. Ikan lambat-lambat. Itu okey. Pun seram juga. Ada kelapa, ada sarip di situ buat-buat busy. Ya. Tengok tu peluh di pipi ni. Itu dia, Maggi kita sudah siap. Panggilkan si Uncle Helmi. Mr. Helmi, eat. Budiman sangat. Bismillah. Kelapa ada, Maggi ada. Boleh nak? Makan. Aku kurang lah makan kelapa. Makan teman-teman. Wah, usahawan nyok. Itu nyok muda. Masih lagi mancing budak-budak ni. Saya dah berhenti mancing lah. Tu si Adi tu bird nest pula tu. Tapi awak tengok sungai ni. Memang kita mesti repeat lagi dah ni. Tapi lepas ni saya dah akan datang waktu malam pula lah. Saya akan datang mancing waktu malam. Kita cari tengah pakai umpan perut ayam lah. Perut ayam jadi ni. Cik bau kan. Cantik betul sungai ni. Si Haikal mancing sini dapat ikan tilan tilan jeram ni weh. Ini kalau betul gaya dia memang sedap ni. Casting ni pakai umpan daripada taci. Tapi dia telan, tak nampak. Bohong. Setakat itu je lah, kita semua dah kemas. Sampah-sampah semua dah kutip. Sampah orang lain pun kami kutip juga. Kami nak balik lah Adi ya. Oh, pisau RM2 jatuh. Jangan disebut dalam video. Itu je lah Haikal Cukuplah tu untuk kali ni kan. Kan Helmi kan. Sungai yang cantik. Harap-harap tidak tercemarkan oleh najis-najis si Adi. Adi tak sempat berak sini. Baguslah. Dalam sungai lagi kan creek ni. Mestilah. Okay, goodbye semua. Bye-bye.